Siasat Surat MC, SPRM selesai temu bual Dr. Rawat ISMA KL Sabri. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selesai. Temu bual doktor yang merawat bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Jumaat kira-kira jam 3.30 petang. Temu bual SPRM bersama doktor itu dilakukan hari ini, Jumaat. Bermula jam 3.30 petang. Temu bual itu dilakukan di sebuah hospital iaitu tempat doktor tersebut bekerja iaitu di Selangor. Katanya, bagaimanapun, tempoh sebenar temu bual itu tidak dapat dipastikan. Difahamkan, pertemuan tersebut hanya berbentuk temu bual biasa dan bukan proses rakaman percakapan rasmi. Sebelum ini, Ismail Sabri dijadualkan hadir ke ibu pejabat SPRM untuk memberi keterangan pada Jumaat. Namun tidak dapat berbuat demikian kerana masih tidak cergas. Difahamkan, beliau menerima sijil cuti sakit sehingga Rabu depan. Susulan daripada itu, beliau dikehendaki hadir pada 13 Mac 2025 bagi SPRM menjalankan proses rakaman percakapan. Terdahulu, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki Ismail Sabri bukan lagi saksi dalam siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Sebaliknya adalah seorang suspek dalam kes berkenaan setelah 4 pegawai kanan beliau ditahan atas penemuan wang tunai pelbagai negara berjumlah 170 juta ringgit dan 16 jongkong emas bernilai 7 juta ringgit di sebuah kondominium yang didakwa sebagai safe house.